Assalamualaikum guys, bersama saya Saiful sekali lagi dan korang sedang menyaksikan Lensa Support Channel. Baik guys, di video kali ini saya nak cuba untuk fenderless buang dia punya ekor ni, tengok macam mana, boleh ke tak boleh, senang ke tak senang. And then by the way, sebelum tu saya nak beritahu kat korang lah bahawasanya dia punya ekor ni ada beberapa benda yang perlu kita titik beratkan lah. Pertama sekali adalah dia punya signal, ada lampu belakang, yang paling penting ada kamera. Benda ni bila kita buang ekor ni, dia akan efek 3 benda ni. Dia akan ada 3 wire atau 4 wire dekat sana. Itu satulah. Yang keduanya, kita nak tengok macam mana nak buka benda ni dari atas ni. Okay, senang ke, mudah ke atau susah ke, saya pun tak tahu lagi. Jom sama-sama kita cuba buka. Kita tengok fenderless. Okay ke tak okay? Okay guys, first kali kita buka seat ni. Seat ni senang je. Ambil kunci ni, kat bawah ni ada tempat kunci dia. Buka je. Okay, boleh cabut dah kursi dia ni. Yang kedua, kita nak cabut ni. Okay, dia ada 2 skru kat sini. Semua skru dia orang ni dia pakai skru jenis star ataupun biasa lah, spana biasa tu kan, jenis yang macam ni, star ni. Okay, tapi kalau korang nak pakai yang biasa boleh, dia bagi 2 lah. Bang, saya nak tengok wire connection kat dalam dia. Kalau boleh jumpa wire connection kat dalam, kita boleh unplug dia, senang dah. Baru kita buka kita punya ekor ni. Selagi wire kat dalam tu tak jumpa, jangan buka-buka ekor. Nanti tergantung wire-wire tu sekali semua. Okey dah. Ni 2 skru Bila dah buka 2 skru tu, korang tolak je seat ni ke depan. So dia akan buka macam tu lah, ni seat dia. Tapi benda ni kita tak terbuka, dia cantum sekali. Walaupun dah buka ni, masih lagi tak nampak bahagian dalam. Jadi kita kena buka semua ni. Kita tengok macam mana, boleh ke tak boleh, kita try buka. Dan semua kat sini semua dia pakai LN Star, jenis yang macam ni. Jenis macam ni Ini kecil-kecil ni semua jenis Star punya. Okay guys, kena buka cover tepi guys korang tengok sampai macam tu sekali. Saya dah buka dah cover tepi kiri juga kanan. Jadi dia dah bogel macam tu lah. Boleh buka dah benda ni. Nak buka cover ni je sebenarnya. Dah buka cover ni baru boleh nampak dekat dalam dia. Sebab dia ada skru ni, sini 1, sini 2. So kalau korang nak fenderless, korang fikir 2-3 kali dulu lah sebelum korang nak fenderless. Jangan klip patah sudah. Klip patah, koyak. Benda ni je nak buka. Punyalah payah. Finally. Kita akan buka skru daripada ni, ECU ni. Bagi sedikit ruang untuk saya tengok dia punya wire ni dia sambung ke mana nampak? Baru dapat access. Inilah wire dia. Ni wire dia guys. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 wire. So next time korang kalau nak buat benda ni, korang tak payah buka semua ni. Korang ambil wire di sini je. Di sini ni. Sekejap ni buka dulu. Inilah wire sebenar dia. Ni. Ini guys. Okay guys, ni wire dia. Biarlah saya jadi tikus makmal, korang tak apa. Dia ada 1, 2, 3, 4. Termasuk wire kamera ni lah. So korang boleh cabut je. Hijau, hitam. Hijau, hitam. Hitam dengan hitam. Ni coklat dengan coklat. Coklat ni kuning, merah, hitam. Coklat lagi satu hijau, hitam. Yang ni lain lah. So sekarang kita boleh cabut je. Sekarang kita boleh lepaskan ekor. Bila dah dapat dia punya wire tu, baru kita boleh buka. Kang boleh cabut wire dia. Okay guys, akhirnya dah tercabut. Okay guys, sebenarnya saya ada beli benda ni. Ini adalah fenderless. Dia macam ni lah. So kalau korang nak pakai balik dia punya dia punya signal kan, boleh je. Bentuk dia lebih kurang macam ni. Okay, so contoh saya akan pasang. Contohnya kalau saya nak pasang dia dari sini kan, dari sini ni kena potong sikit lah, lepas tu masuk sini. Part lebih pendek sikit lah. Okay, kalau korang nak pakai benda ni, bagi kita tutup dulu, kita pasang dulu, kita tengok macam mana hasil dia macam mana. A few inches later. Okay guys, kita dah pasang semua.
So sekarang kita nak masuk seat belakang. Okay, then kita boleh screw kat belakang lah. Belakang ni screw dia. Okay guys, akhirnya siap juga kita punya buang ekor. Lepas tu alang-alang sekali kita buka side mirror tengok macam mana. Oh, smart. Oh, langsung garang guys, tak banyak cerita. Okay, depan ni skru ni saya tukar lah pakai skru titanium color gold. Smart. Okay, saya nak cerita mengenai bang ekor ni lah. Okay, so tu dia hasil dia. Ini skru dia saya letak je balik. Okay, biar dia tak hilang. Lepas tu lubang ni saya tutup pakai stiker. So lampu brake semua ada lah, cuma lampu signal dengan kamera tak ada. Okay, contohnya macam ni ni saya bagi tahu. Alright, so ni saja ekor dia kan. Apa saja yang korang, yang warna kuning ni adalah wire kamera dia. Okay, so dua wire ni adalah wire signal, yang ini adalah wire lampu. So dia ada 4 lah, total ada 4. So kalau korang nak buka ekor ni, korang tak perlu buka satu set macam saya buka tadi. Okay, korang just buka ni, seat ni. Lepas tu cari tadi yang saya tunjuk, ada warna-warna tu, korang tarik je keluar sikit, cabut je. Lepas tu korang tariklah pelan-pelan supaya dia terjabut. Tapi kalau nak pasang balik, memang nak kena buka semua balik. Sebab nak masuk wire tu, nak slot wire ke dalam tu kan, memang tak nampak lah. Tu kelebihan dia, tu kelemahan dia lah kat situ. So lagi satu, kalau korang ada kawan-kawan yang pandai design 3D printing, pendapat saya lah, kau buat 3D printing, ukur ni, tutup balik semua ni. Lepas tu kalau nak pasang kamera tu kan, buat satu yang apa, dia macam ni lah, lebih kurang macam ni lah. Tu, macam ni, lepas tu dia macam tu. Letak kamera kat dalam tu. Kalau siapa-siapa yang pandai buat 3D printing boleh pandai design kan. Design, tutup ni semua, lepas tu letak macam tu. Untuk kamera, tu satulah untuk kamera. Untuk number plate, korang boleh letak je, tampal je sini. Tampal boleh. And then signal, boleh gunakan signal stiker. Ada signal stiker tu yang jenis macam ni, tampal je kat sini. Ataupun kalau tak nak, ambil yang LED tu. LED ni tampal tepi ni pun boleh juga. Antara satu daripadanya lah. Okay, kalau tak nak juga, tampal je tepi ni. Option yang seterusnya, kalau nak nampak lebih selamat lah, tak adalah nampak garang sangat, orang kata masih lagi nak menggunakan segala-gala yang ada, boleh beli fenderless macam ni, yang saya macam tu. So dia akan jadi macam ni lah. Okay, lepas tu yang ni boleh letak number plate, sini boleh letak number plate, sini boleh letak signal tepi ni. Alright, kalau korang tak nak beli jenis macam ni, beli yang pendek betul, tahu kat sini dia jadi macam tu nanti. Yang ni pun smart juga. Ini macam ni, ada macam-macam jenis lah. Saya terbeli macam ni supaya saya nampak macam smart. Cuma yang ni dia ke bawah sangat. Kalau dia naik macam ni cantik lah. Kalau nak pakai sangat lah benda ni, pakai number plate, kat sini ni boleh letak signal balik. Ambil balik yang signal ni. Kalau tak nak pakai signal kecil, ambil balik, boleh pasang balik kat sini. Dia motor-motor super sport ni, kalau dia dah buang dua benda kan, ekor dengan side mirror tu, memang dia nampak garang lah. Motor apa saja yang berkonsepkan super sport, super bike, memang smart lah. Macam motor lumba orang kata kan. Okey lah guys,
Itu saja video untuk kali ini. Kita buang eco, kita buang side mirror, bagi dia nampak lebih handsome, lebih smart, lebih macho. Semuanya lebih lah, senang ceritanya. Cumanya apa yang saya perasan, depan macam agak tinggi sikit. Jadi nak lagi smart, depan tu rendahkan sikit lagi, 1 inci ke macam tu kan, turun dalam 1 inci ke. Okey lah kot. Okey, jom kita sambung riding. Tapi sebelum tu saya nak kena, actually saya ada beli banyak barang guys daripada Taobao. Cuma masalah dia, saya tersalah pilih shipping tau. Saya shift by kapal layar, bukan by flight lah. Kalau by flight dalam 12 hari hingga 15 hari dapat lah. Bila korang menggunakan kapal laut, lebih kurang dekat sebulan lebih. Lama saya tunggu. Banyak benda saya beli, terutama sekali exhaust paling penting, tak sampai lagi. InsyaAllah nanti bila barang-barang tu sampai, saya akan pasang. Alright, jom. Guys, saya rasa video sampai di sini sahaja dulu. Terima kasih kepada korang telah menonton. Kepada baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Saya Saiful, kita jumpa korang di lain video insyaAllah. Bye bye. Assalamualaikum. See ya.